Masalah utama anak-anak ialah mereka terlalu bergantung kepada buku. Memang dah beli buku, tapi kadang-kadang bila anak-anak buat latihan dalam buku, dia akan pilih soalan yang susah, tembak. Kan? Yang senang, dia boleh jawab tanpa bimbingan daripada guru. Yang kedua, dekat sekolah tak ada juga trial ataupun kelas persediaan yang dilaksanakan khas oleh guru-guru bagi anak-anak menduduki PKSK. Dalam seminar simulasi PKSK 2025, apa yang anak-anak akan dapat? Pertama, anak-anak akan dapat simulasi PKSK format ujian sebenar. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Yang kedua, dibimbing oleh guru-guru pakar dengan pengalaman 9 tahun dah melaksanakan persediaan untuk anak-anak menduduki PKSK. Seterusnya, anak-anak juga akan mendapat teknik untuk jawab soalan dengan betul, terutama bagi bahagian C. Bahagian C ada format dia, jangan lupa. Dan seterusnya, kertas juga akan ditanda terus oleh guru-guru pakar pada hari yang sama dan anak-anak akan bawa balik kertas ujian simulasi PKSK. Jumpa anda nanti dalam seminar simulasi 2025 pada 4 Oktober nanti. Di mana? Di UM.